1,700 staf termasuk tenaga sukarelawan meneruskan operasi bantuan pasca banjir kerja-kerja pembersihan di Universiti Malaysia Kelantan UMK kampus kota Taman Bendahara Pengkalan Cepa yang terjejas teruk akibat banjir. Operasi pembersihan memberi tumpuan kepada kerja-kerja pembersihan serta pembuangan sisa sampah dan barangan yang rosak pada program Our Day dan Gotong Royong UMK Rians 2025. Misi ini turut dilaksanakan secara bersepadu dengan kerjasama 120 orang tenaga sukarelawan dari Gabungan Majlis Perwakilan Pelajar UMK MPP UMK, Badan Beruniform UMK, UMK Avengers dan Jabatan Kuasa Pimpinan Kolej Kediaman JPKK UMK. Susulan bencana banjir yang berlaku di Universiti Malaysia Kelantan UMK kampus kota Taman Bendahara Pengkalan Cepa pada 23 November lalu, pihak UMK mula menerima pelbagai bentuk sumbangan dari segi kewangan, makanan, bukan makanan, jentera dan perkhidmatan pembersihan dari seluruh Malaysia. Antara bentuk sumbangan yang diterima adalah berupa air mineral, makanan kering, makanan retort, pek keperluan kebersihan diri dan pelbagai lagi untuk kegunaan pelajar yang berada di PPS UMK Bacok, PPS FPV dan Kolej Kediaman Kemumin Pengkalan Cepa. Pihak Hak Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Kelantan menziarahi keluarga seorang pelajar yang meninggal dunia di UMK kampus Delhi dan menyerahkan sumbangan kebajikan kepada keluarga. Kunjungan itu diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni UMK sebagai tanda keprihatinan universiti terhadap keluarga mangsa. Sumbangan tersebut bertujuan membantu meringankan urusan keluarga sepanjang pengurusan jenazah. Pihak HEPA turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar serta memberi sokongan moral ketika lawatan di unit forensik Hospital Jeli Kelantan. Jenazah pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang meninggal dunia di kampus Jeli telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Banggul Makkah, Cawas Mungkin Padang Siam, Tanah Merah Kelantan. Proses pengebumian berlangsung dalam suasana hiba dan dihadiri oleh ahli keluarga serta rakan-rakan terdekat. Allahyarham Muhammad Amidi merupakan pelajar pasca siswazah Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi dalam bidang proses kimia di Pusat Penyelidikan dan Perkhidmatan Go Rare Earth and Material Technopreneurship Center Grade. Universiti Malaysia Kelantan UMK bakal menjadi pusat teaching factory e-dagang atau e-commerce hub pertama di Pantai Timur dengan temeterainya kerjasama strategik bersama Alibaba Intimate Commercial Group yang berpangkalan di China. Kerjasama ini membuka peluang strategik dalam bidang keusahawanan digital selaras dengan aspirasi UMK 30 yang memberi penekanan kepada pengantarbangsaan pendigitalan dan inovasi.